Amiruddin adalah adindaku. Eng Sulim adalah sahabatku. Gunaras Josh adalah temanku. Amanah adalah peganganku. Itu tadi adalah sedutan akhir daripada ucapan Ketua Pembangkang Dun Selangor, iaitu Azmin Semprit. Sepatutnya Azmin ni dia tambah sikit tadi tu. Dia tambah, Haziq adalah kekasihku. Aku duk nampak Ketua Pembangkang Dun Selangor ni hari ni dah macam Ketua Pembangang Dun Selangor. Ya tuan-tuan, so kita dah nampak kenyataan beliau sekarang ni sangat jelas. Dah tak macam video beliau yang kabur itu. Sebab tu sebelum ni Abah antara orang terawal yang membongkar dan mendedahkan, bagi tahu kepada semua orang bahawa Azmin Ali and the geng kartel ni memang ada buat hubungan sulit. Hubungan sulit untuk bersama-sama dengan PH. Tapi ceplos bersatu ni tak puas hati. Marah. Mereka marah kat Abah ni. Kata Abah fitnah lah dan sebagainya. Dan mereka pun buat satu, orang kata apa? Satu perisytiharan. Sekiranya bersatu ini pi kepada PH, mereka antara orang yang akan keluar parti lah, yang akan balun Tan Sri Muhyiddin Yassin lah dan sebagainya. Mungkin mereka duk nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ke arah itu. Tapi kita nak bagi tahu dalam bersatu ni, yang duk jadi kapla dia adalah ni Azmin Ali ni. Sebab tu sebelum ni Abah duk kata pertembungan dalam bersatu ni bukan antara Hamzah dan Muhyiddin, tetapi pertembungan ini antara Azmin dan Hamzah. Tapi nak buat macam mana kan? Tan Sri Muhyiddin Yassin ni duk dengar, duk lebih percaya kat Azmin. Sekarang ni hampa tengok apa akan jadi. So benda ni makin lama bukan lagi rahsia. Okey. Dan tak lama lagi kita semua akan dijemput untuk makan nasi minyak. Kerana itulah depa duk abang sirih pulang ke Semprit. Dan mungkin juga benda ni berkait dengan peletakan jawatan timbalan Presiden PKR iaitu Nurul Izzah. Kemungkinan besar mungkin nak bawa Azmin balik ke PKR kot. Jadi inilah yang dipanggil penyatuan belakang. Satu parti main belakang, satu lagi parti bagi belakang. Jadi bila bertembung, pop, meletup. Meletup top and bottom. Pelak punya bersatu.